Mari ada orang bagi coleslaw KFC. Jadi orang bagi tak makan lah. Tapi tu bukan persoalan dia. Persoalan dia sekarang ni, belakang ni. Dia ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 balik. Lepas tu pula dia ada 31 hari bulan. Lah ni saya nak tahu 1 sampai 31 ni adakah ni hari bulan? Dan adakah yang 12, 1, 2, 3 sampai 12 balik ni masa? Sebab sini dia ada AM, PM. Tahu nampak? Jadi hak mana pekerja KFC, manager KFC ataupun orang berkaitan KFC hak tahu adakah ni hari bulan dan adakah ni masa ke ada masuk lain, ada benda lain. Jadi tolong komen, saya nak tahu. Saya nak kepastian apakah benda ni. Saya rasa insecure, saya nak tahu sangat. Alright. Kalau kata masa, macam mana dia kira masa? Kalau kata hari bulan, macam mana dia tahu hari ni? Contoh hari ni 32 hari bulan, macam mana dia tahu? Jadi tolong komen.